Jom kita anyam ketupat raya. Jom kita anyam ketupat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYAN ya. Seperti biasa, tagline sedikit sama lidah, banyak sama kita dapat, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. Kan? Apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada kepulauan-kepulauan Indonesia. Tak kira lah di mana anda berada. Rakan-rakan yang dirindui, yang disayangi, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam semua. Singapura mak mengharapkan yang tiasa dirahmati Allah dan dapat melakukan aktiviti harian seperti biasa. Tak sihat jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Hari ni mak tak nak buat video masak lah. Mak nak buat sebenarnya hari raya Aidil Adha ni, hari raya kurban. Kita akan maklumlah biasalah orang-orang kita ni kalau dengar je hari raya, kalau tak ada lah ketupat kat rumah dia tu macam tak sah. Kalau nasi empit tak ada, ketupat segera tak ada tu macam tak jadi raya tu. Memang boleh bergaduh, boleh bergaduh dibuat ni. Gara-gara nak daun ketupat. Daun ketupat pun mahal. Kau bayangkan 50 helai tu dah jadi RM12. Macam-macam harga yang ditawarkan. Ya Allah. Ya musim-musim orang nak mencuri lembu kampung mak, malam tadi ada orang nak curi lembu, namun begitu gagal misi nak mencuri lembu. Nak jual lagi murah lah tu kan. Kemudian dapatlah nombor plat kereta dia tu. Ya Allah, dapat nombor plat kereta dia. Nasib lah kau. Jadi barang siapa kalau dua daging yang terlampau murah tu kau agak-agak kalau daging lembu tu kalau sekilo jatuh RM15, RM12 tu memang dia tak bermodal, daging curi, jual je lah. Untung atas angin. Tapi agak-agak. Tapi kita lupakan semua tu, kita lupakan semua. Kita nak tunjuk bagaimana cara nak buat ketupat. Itu yang tajuk utamanya. Ketupat. Jom kita layan macam ni. Jom. You all tahu tak yang ketupat? Cuba kongsi dengan mak. Jom kita layan. Ni daunnya. Daunnya agak besar. Kita nak buang. Mak tak suka ada ni. Dia lebar sangat ni. Kena hati-hati. Mak siap dulu ni atas ni. Mak kecilkan sikit. Alah. Tu. Tu dia ya. You tahu tak yang ketupat? Mak dulu belajar kecil-kecil dengan arwah Hajah Mariam. Okey. Kita sisirkan yang ni. Dia ada banyak jenis ketupat pasar ada, ketupat bawang ada, ketupat sate dan ketupat jantung, tapi mak tak mandai ketupat jantung. Ni mak buat. Ni. Daun ni kita pusing. Lilit 3 kali. Kiri kanan pun 3 kali. Dan tangan mak ni mak cuba Ni masuk. Alamak. Terburai. Masuk bawah dia. Selang-seli. Alah, sekejap. Ni tangan sakit ni sebenarnya. Sebelah sini dia susah sikit. Try again. Okay. Okay. Tu. Okay, dah jadi kan dia punya rangka. So kalau ketupat bawang, kita akan patah balik ke sini. Macam mana kita buat ketupat bawang kalau nak buat ketupat bawang ni. Kita patahkan balik. Ni dah. Nak raya ni, nampak? Yang ni kita buat macam ni. Senang je, yang tahulah. Tapi buat ni pun taklah susah mana Sekejap. Ni masuk bawah dia.
See? Ekor tadi ni kita ambil, ekor tadi ni kita ambil, ekor tadi ni kita ambil, masukkan ke sini. Yang ni pun, sekejap yang ni pun masuk ke sini, naik balik, ni sulam. Sekejap, aduh tangan sakit. Ni jadi dah. Nampak? Ketupat pasar. So, kita akan matikan dia lah. Kita akan ketatkan dia, cantik-cantik kemas-kemaskan dia. Ni masuk ke sini. Tu dia. Nampak? Ni dia ketupat pasar ya, ketupat pasar. Dan sambil-sambil tu bolehlah kita bercerita ya. Raya ni setiap rumah mesti ada ketupat. Walaupun sekadar raya haji, tapi dia punya sibuk dia, ngadakan raya puasa ya. Look at that. Ini adalah ketupat pasar, yang ini adalah ketupat bawang, dia lain. Ketupat bawang ni dia boleh terduduk. Dia boleh duduk. Ketupat bawang bentuk macam bawang, ketupat pasar ni ibarat dia luas, permukaan dia luas. Tu dia kata pasar ataupun orang putih kata market. Ni dia. So kita akan buat ketupat bawang. Kita cuba. Kita ambil lagi satu. Lagi satu helai. Aduh. Mak tak suka besar sangat, mak buang atas dia sikit. Kena tegak-tegak. Kalau tak dia nanti dia tu. Kena tengok. Terpotong lain. Dah terkontut. Dah terjadi kontut. Tak apa. Okey. Kita buat ketupat. Ni kita buat ketupat bawang. Ketupat bawang dia proses sama, cuma kita akan tengok daun ni jadi pendek, kita cuba. Kita buat ketupat bawang. Tadi ketupat pasar kan, ni ketupat bawang. Nampak ayuk nampak okey. Ni dah rangka kan. Tadi kita jalan dia punya ni kan. Yang ni kita jalan dia punya, kita terus. Yang ni kita terus. Ni terus je. Kita buat ketupat bawang. Ketupat bawang. Ni ekor dia ni kita ambil lah. Masukkan sini. Dah siap. Tak sabar berapa minit. Ni ketupat bawang. Look at that. Okay, kita kemaskan. Kalau tak nanti kalau kita nak isi beras dia terabur. Ni kita. Ketupat bawang. Ketupat sate dia nipis, tak payahlah ketupat sate. Ketupat sate dia lepeh. Ni dia. Nampak, kita kecilkan sikit. Kes nak raya ni, semalam ada orang kes nak curi lembu, curi kambing. Kemudian kes yang terbaru bunuh bini ditangkap. Kalau tengok TikTok dia bukan boleh tahan. Kaya dia. Tapi bila keluar maklumat berita, dia penganggur lah, tak ada kerja, ada sejarah lampau. Kes sian tengok. Kita tak boleh buat apa lah, halau orang kan. Tapi itulah, sangat kesian lah dia bunuh bini dia. Bini yang tak bersalah tu. Awak lah dia bunuhnya. Sian dia. Sangat kesian. Kes tu dekat Bukit Gambir dekat rumah kawan mak jugalah. Ini dia ketupat bawang. Nampak? Ni ketupat bawang. Ini ketupat pasar. Ada satu lagi kat ujung sana tu.
Tu ada satu lagi ni kita habiskan lah. So kena berhati-hatilah orang kata kan. Kena beringat-ingat. Beringat-ingat. Ni kita buat besar. Dia bunuhnya bini dia. Haruk punya laki dia. Tak tahulah apa masalah dia. Dia kata ada masalah keluarga. Kalau ada berita tu lah kita baca. Tapi sedih lah. Sodeh. Bini tak bersalah tu dia bunuhnya ya. Ni. Aduh. Nak cari suami, carilah betul-betul suami yang ada kerja ya. Suami yang ada kerja tetap. Sebab tu orang kata perkahwinan bukan boleh buat main. Itulah. Kita nak campur pun hal orang. Kita tak boleh nak over sangat. Tapi itulah, bila dah terjadi kes tu, kita rasa kesian. Simpati. Iman dekat dada dia tu macam mana lah. Kan? Kita nak cakap macam mana lagi? Apakan daya? Apakan daya? Apakan daya? Ni. Ni dia. Nampak? Ni besar jadi je pasal daun dia lebar. Daun dia lebar, besar lah ketupat ni. Makan satu pun dia dah kenyang. Makan satu ni dah kenyang, dek. Memang kenyang gila ni kalau makan. Kau tarik berhati-hati, jangan sampai putus. Ni nampak. Kemaskan dia cantik-cantik Bila dah rebus nanti tengok semangat. Jadi dia punya beras tu tak terkeluar. Kalau kau tak tarik macam ni, longgar-longgar keluar. Terabur beras dalam air. Satu hal kau nak kemaskan dia. Ni dah. Orang kita ni kalau raya, pantang, ketupat mesti nak ada ya. Tu nampak. Ni kita buat ketupat bawang. Nampak ni ketupat bawang besar kan. Kalau kita bandingkan daun yang kita potong tadi kecil sikit. Yang ni. Ni ketupat pasar ni. Dia besar dari ketupat ni. Ni makan sebiji pun dah kenyang tau. Ni nampak. Alah jauh pula satu lagi tu mak nak ambil. Dia ada 4, ada satu lagi satu kat sana. Ni nampak. Ketupat. Sekejap mak pergi ambil. Ni ketupat pasar mak buat Ketupat pasar. Last ketupat ni kita buat. Nak tunjukkan you all. Dia daun pendek ni masalah. Kalau daun pendek masalah. Dibuatlah juga. Kaki mak ada nyamuk ke? Gigit kaki orang pula. Kan betul mak cakap. Dapat juga nyamuk rumah kampung. Ada je nyamuk. Aduh, dalam tangan aku ni sakit nyamuk. Nyamuk. Ni ketupat pasar dia simple. Dia terus jalan macam ni je ketupat pasar. Dia masuk sini. Patahkan balik. Yang ni patahkan balik. Ni ketupat pasar dia nipis macam ni. Ni kita tarik lah. Kalau daun kecil, daun dia kecil, ketupat dia jadi kecil. Kalau daun dia besarlah ketupat ni kan. Ni kita tarik. Ni ketupat yang orang selalu buat sate, orang panggil ketupat sate. Betul lah. Sebab tu kita makan sate, kalau dulu nak ketupat, dia cas lain, ketupat cas lain. Dia nipis. Memang sesuai lah kalau kau nak makan sate. Pandai tak pandai, pandaikan juga.
Dulu bercinta nak belajar buat ni. Hati ni kena terang. Macam orang menganyam tikar juga. Nampak mudah. Ni. Ni ketupat sate. Dia nipis je. Nipis nampak? Nipis. Kembangkan sikit ni. Jadi dia nampak comel. Dia nampak daun dia kecil. Inilah dia ketupat sate. Nampak? Aduh. Ketupat sate. Cukup layak. Tak perlu berlama-lama. Inilah hasilnya. Mak dah tunjukkan. Okey. Mak rasa pun tak perlu lama-lama lah. Mak nak berehat lah. Mak rasa macam hari panas sangat. Keletihan lepas ni nak makan ubat. Ubat tangan sakit. Ni dia ketupatnya. Cukup lah ni untuk kalau satu keluarga ni. Kalau dalam keluarga kau ada 3 orang dah cukup. Tak perlu nak banyak-banyak. Rebus ni. Kalau keluarga kau besar banyak lah. Ni mak rasa dah cukup. Tengoklah, kata mak tak rebus, mak hantar ke Mama Imam. Nanti mak ambil lah ketupat Mama Imam. Kalau buat ketupat tak ingat-ingat dunia. Cukup banyak dia buat. Keluarga besar, kan? Inilah hasil ketupatnya. Ketupat bawang, ketupat pasu, ketupat sate. You all buat ketupat ke? Okeylah. Sampai sini saja konten mak. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Kurangkan kontroversi dan kompetisi hiasi peribadi yang paling penting. Berdirilah di atas kaki sendiri, doa selalu, insya-Allah bahagia yang akan mengiringi. Selamat Hari Raya Korban. Selamat Hari Raya Adil Adha. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.